Malam-malam biasanya aku akan cari motivasi, tetapi aku terjumpa kafe ni. Aku pun masuk je lah kafe ni. Sekali tu dia, interior dia. Ini Hulu Cafe dekat Cyberjaya. Kafe ni dia terapkan minimalist style, buatkan korang sedap mata memandang sambil menjamu selera. Tengok ni, aku masuk-masuk boleh main tenteng. Aku approve kepada siapa yang nak lepak kat kafe ni sebab kafe ni ada aircon. Korang juga boleh ambil seat dekat atas, tapi aku tak boleh nak review kat atas sebabkan aku dah cukup 10,000 step. Menu dia ada pelbagai pilihan sampai ke aku pun tak tahu nak pilih yang mana satu sebab semua nampak interaktif. Kepada peminat matcha, aku sangat recommend korang untuk pergi Hulu Cafe ni sebab 80% hidangan dia based off matcha. Siap ada kuasa matcha lagi. Ni tinggal satu je ni. Better korang datang cepat. Lepas aku jalan-jalan sikit, tahu-tahu first order aku dah sampai. Damn, style gila. Jangan cakap aku tak baca bismillah guys. Rasa nugget. Okay. Aku puji sangat staff dia sebab dia terus bagi aku air Ichigo matcha ni lepas nampak aku dahaga. Kalau korang benci sangat Cameron Highland, ni matcha yang biasa punya, tak ada strawberry. Asal korang nak benci sangat strawberry kan? Like, tak make sense doh. By the way, air ni boleh masuk top 10 air paling sedap. Okay, tak lama lepas tu fries aku pun sampai. Fries ni gabung pula dengan sos ni buatkan aku rasa nak order lagi. Tapi lupa pula Matrix tak masuk lagi. Nanti tak pasal-pasal aku kena kerja kat sini. Dan akhirnya main dish kami sampai. Tengok portion dia, memang tak muat usus orang. Ada timun. Selamat anda kena prank. Ni avocado. Siapa tahu ni telur apa? Kalau korang tahu, cuba komen satu. Hidangan ni bagi aku sangat memuaskan. Aku recommend korang ajak kawan korang makan sekali sebab tak boleh nak habiskan seorang-seorang. By the way, bijak tak aku makan macam ni? Ini memang budaya Kalau tinggal last je, mesti tak ada siapa nak ambil. Aku kalau dah minum banyak macam ni, memang kena pergi membuang. Nasib baiklah ada tandas, so aku boleh lah lepak sini lama-lama. Jadi korang boleh pergi cafe ni anytime sebab dia buka dari pukul 11 pagi hingga 12 malam. Ajaklah mana-mana fine house makan sekali dekat sini. Kalau korang nak tahu lagi, follow dulu.